kita tetap tegas. Assalamualaikum semua. Susulan tindakan kerajaan mengusir warga Israel yang berada di Malaysia, 8 ahli Kongres Amerika Syarikat menghantar surat kepada Setiausaha Negara Marco Rubio bagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tindakan tegas yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Malaysia akan terus berpegang kepada pendirian untuk menyekat kemasukan mana-mana warga negara Israel. Ini selari dengan prinsip mempertahankan hak serta menentang kezaliman, pencerobohan dan pembunuhan berterusan yang berlaku terhadap rakyat Palestin. Dasar ini bukan perkara baru, sebaliknya telah terpatri puluhan tahun. Amerika sewajarnya sudah sedia maklum. Ada juga suara-suara sumbang yang menyelar tindakan ini dengan melabelkan Malaysia sebagai sebuah negara yang resis dan antisemitik. Kita jawab begini. Pendirian Malaysia terhadap Israel tidak boleh disamakan dengan permusuhan terhadap masyarakat atau agama Yahudi. Kewarganegaraan Israel dan identiti Yahudi merupakan dua perkara berbeza. Sebarang gambaran bahawa Malaysia sedang mengusir orang Yahudi atau melaksanakan suatu pembersihan adalah sangat keterlaluan, mengelirukan dan tidak mencerminkan dasar sebenar Malaysia. Kita sentiasa menolak sebarang bentuk kebencian berasaskan agama maupun kaum. Namun dalam masa yang sama, kita kekal konsisten menentang pencerobohan serta penindasan terhadap rakyat Palestin. Bagi kita rakyat Malaysia pula, inilah masanya kita bersatu. Tolak ke tepi perbezaan ideologi politik. Kita berdiri teguh bersama-sama kerajaan sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat.